Ha. Ha. Oh, tak bunyi speaker. Oh. Oh, jadi tak bunyi speaker, tak bunyi bawah. Oh, tepat lah. Ha. Jadi masalahnya begini pada asalnya, sebab bila berjemaah bagi imam disunatkan nyaring segala takbir intiqal pakai daripada awal lagi supaya apa hikmatnya nak memberitahu kepada makmum, apalagi makmum ramai, supaya tahu gerak gerimeh. Allahu Akbar. Tahu dah kata rokok. Sekali pun tak nampak tuai. Tak nampak tuai pun. Allahu Akbar. Tetapi kita ni berhubung pada syarak. Ni berhubung ada lubang itu, ada tangga berhubung dia. Walaupun tak nampak imeh. Kodek macam Mekah tengah jalan tu. Dia berjuta orang tu kan. Allahu Akbar. Pas bila dia cuba jadi rusak, nyakak Hanya boleh tengok gini pula, tengok pelatur dia pula. Orang ada depan aja. Allah, kita tengok ni. Apa kalau dek bawah? Macam dek bawah gini. Bila tak dengar. Nah, ayat apa yang kata bila tak dengar dia putus. Nak ikut lagu mana tak dengar. Tu pada asalnya bila dia suruh ada mubalik tu. Allahu Akbar, tolong sampai kata mubalik yang menyampaikan, tolong menyambung supaya makmum lelaki tu tahu. Jadi bila tak tahu, orang apa yang kata di dengan pasal mati, pasal speaker mati tengah jalan lah. Tengah jalan berlaku ni. Maya leluar kat, speaker rusak. Tu terjadi. Bila terjadi kat, maka ada bunyi kat orang dah. Allah Akbar bunyi kan. Tu. Lepas tu sepatutnya kalau ada seramai-ramai bila di speaker hak seorang ni dia nyaring lah seorang tolong menyapa kepada Allah. Allahu Akbar. Itu dia. Ya boleh. Seorang pak nak seorang jadi imam. Ya jadi dia putus dengan lah tu. Biar kena putus dengan lah, putus dengan kalau tak putus tak boleh. Kalau tak putus dia tak boleh. Dia panggil istiqlah. Ada sebab tu kalau tu imam batal kan, dia ganti boleh. Ni bukan batal. Putus tak nak tahu dah, putus hubungan. Putus hubungan salah kita putus dengan imam. Tak tahu nak kira ni. Iya pada asalnya.